Assalamualaikum geng. Pagi ni kita nak try kaki bayu ni untuk naik tangga. Panjat tangga di Putrajaya Steps. Di persen 1. So kita akan mulakan pendakian kita menggunakan kaki bayu ni. Kita tengok macam mana pergi dia. Okay, so pada pendakian awal ni saya berjalan dahulu. Memang sangat mudah. Terasa sangat dia membantu kita untuk naik ke atas. Kita tak gunakan tenaga yang tinggi sangat pun. Effort tak ada sangat lah nak naik ni. Memang mudah lah. Lepas tu saya try slow jog pula untuk naik ke atas. Berlari-lari anak. Dan lebih mudah. Rasa macam melompat ke awan untuk sampai ke puncak. 200 anak tangga di Putrajaya Step ni untuk sampai ke puncak. Dan apabila sampai ke puncak, ada monumen di tengah-tengah tu. Memang sangat menarik. Dan ada taman juga kat atas ni untuk kita jalan-jalan, jogging, slow walk, apa semua. Memang mantap. Dan daripada atas ni juga kita boleh nampak panoramic view Putrajaya secara keseluruhan. Memang sangat best view dekat atas ni, geng. So kita mulakan penurunan kita dan dia tak menggunakan kuasa yang banyak untuk membantu kita turun. Dan akhirnya kita sudah sampai ke bawah Putrajaya Step ni. Okay geng, jumpa next video. Assalamualaikum.